Kerana kadang-kadang kita rasa dia terbeban seorang diri. Walaupun pergi surau masjid, baliklah. Tak usah sembang lah lepas kuliah, balik pergi layan isterimu juga. Kalau ada masa sejam dua juga malam-malam duduk bual dengan dia, hilanglah rasa sakit hati jadi. Jadi kita kena ambil masa juga. Betul tak? Ni sebab kadang siang sibuk tau. Nega dan sebagainya. Sampai rumah kat garis mandi-mandi bu tumpuk. Dah nak cakap dengan bini. Nak bini rasa lelah, rasa letih, rasa apa, lalah mari mengajuk. Dan ngajuk tak boleh dah kamu. Nak ketuk siok. Faham? Jadi masalah lalu. Betul molek. Jadi bila bini jangan pendam, beritahu pada suami. Kita sekarang rasa tak seronok. Ada suami sibuk siang hari, malam pada duduk sejik je. Khabar. Jangan pendam. Suami pula bila dengar, maka perbaiki keadaan. Kerana tujuan nikah, litaskunu ilaiha, supaya kamu duduk baik-baik dengan isteri kamu.